Dah lama rasanya tak singgah sini. Kali ni kami datang ke Remaja Purba Cafe dan Bakery. Yang buatkan kami datang lagi bukan sebab makanan dia yang sedap je, tapi suasananya rasa macam dekat rumah. Cafe ni terletak di Bandar Sandwich Ipoh. Memang senang kalau korang nak cari. Jom kita cuba menu lain pula. Ini dia spaghetti creamy mushroom yang creamy dan cukup rasa. Lepas tu kita ada spaghetti salted prawn. Ini antara menu yang memang sedap kalau korang suka makanan berasaskan pasta. Kami juga order meatball, mantau buttermilk yang memang antara favourite kami, RP beef burger yang juicy, nasi goreng pepperoni dan nasi sweet sour chicken yang memang membuka selera. Lepas makan, mestilah kena sambung dengan dessert. Kali ni kami cuba pistachio chocolate cake, matcha strawberry cake dan juga carrot cake. Kek ni diorang buat semuanya sendiri. Selain makanan, memang kami suka suasana dekat sini. Dalam kafe ni dipenuhi dengan pokok-pokok hijau. Dengan bahagian tepi kedai pula ada ruang makan outdoor lengkap dengan payung dan kerusi healing. Memang best kalau nak lepak sambil menikmati angin petang atau makan malam bersama keluarga dan rakan-rakan. Masakan dia memang tak pernah mengecewakan kami. Jadi sebab itulah kami berani cakap ini antara pot makan yang wajib korang singgah bila datang di Bandar Sandwich. Remaja Purba Cafe dan Bakery dibuka setiap hari kecuali hari Isnin. Waktu operasi dia bermula dari pukul 5 petang sehingga 11 malam. Dan setiap hari Sabtu dibuka sehingga 11 tengah malam. So apa lagi guys? Simpan video ni dan tag siapa yang korang nak ajak makan dekat sini.